Salam sejahtera. Bersatu mula panik. Pas sudah hilang sabar. Perikatan Nasional menunggu saat berkubur. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tengok gambar ini saja pun sudah cukup buat kita suspend. Hadi Awang sendiri berdiri dengan nada tegas. Di bawah pula pimpinan Bersatu nampak mula gerisah. Tajuk paling menggerunkan sekali ialah PAS nilai semula kerjasama. Ayat itu nampak pendek, tapi dalam politik, ayat macam inilah yang biasanya jadi permulaan kepada malapetaka besar. Sebab bila PAS mula sebut nilai semula, itu bukan lagi bahasa persahabatan. Itu bahasa amaran. Dan kali ini yang paling terasa bahangnya pastilah Bersatu. Dulu, Bersatu masuk Perikatan Nasional dengan penuh keyakinan. Mereka pikir gabungan PAS dan Bersatu boleh jadi kuasa besar Melayu Islam. Mereka pikir sokongan rakyat akan terus memuncak. Tetapi sekarang, satu demi satu masalah mula timbul. PAS semakin kuat di akar umbi. PAS ada penyokong setia. PAS ada jentera yang bergerak siang malam. Tetapi Bersatu semakin lama semakin dilihat bergantung kepada PAS untuk terus hidup. Dan inilah perkara paling bahaya dalam politik. Bila satu parti mula rasa dirinya lebih besar daripada rakan sendiri, maka hilang hormat dan rasa hormat mula lenyap. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ramai mula nampak perubahan nada PAS. Dulu PAS pertahankan Bersatu habis-habisan. Sekarang PAS mula bercakap soal menilai sebuah hubungan. Kenapa tiba-tiba berubah? Karena PAS mula sadar sesuatu. Mereka mula sadar bahwa Bersatu mungkin bukan lagi aset, tetapi kini menjadi liability, menjadi beban politik kepada PAS. Bayangkan kalau PAS benar-benar ambil keputusan bergerak sendiri. Apa akan jadi kepada parti Bersatu? Itulah persoalan yang sedang menghantui Perikatan Nasional sekarang. Bersatu hari ini ibarat tersepit di tengah jalan. Kalau melawan PAS, mereka boleh hilang sokongan akar umbi Melayu Islam. Kalau ikut saja kehendak PAS Bersatu, akan hilang, akan nampak lemah dan tidak ada arah sendiri. Mahu lawan, takut tenggelam. Mahu ikut, takut dipijak. Dan paling menakutkan, rakyat mula nampak keretakan ini dengan jelas. Perikatan Nasional selama ini coba jual image. Kononnya mereka paling bersatu. Kononnya mereka paling stabil. Tetapi hari ini, dalam Perikatan Nasional sendiri, sudah mula wujud rasa curiga. Kalau sesama sendiri pun tidak yakin, bagaimana rakyat mahu yakin mereka boleh takbir negara? Bagi saya, inilah permulaan kepada fasa paling bahaya untuk Perikatan Nasional PN. Karena musuh sebenar Perikatan Nasional hari ini bukan lagi Pakatan Harapan, bukan Barisan Nasional. Tetapi, ego dan perebutan kuasa dalam gabungan mereka sendiri. PAS sekarang sedang menunjukkan taring sebenar. Dan Bersatu pula nampak seperti mula sadar bahwa mereka sudah masuk perangkap politik yang sangat dalam. Kalau PAS tarik sokongan moral dan jentera, Bersatu boleh lumpuh. Dan sebab itu ramai penyokong Perikatan Nasional sendiri mula panik. Mereka mula sadar satu perkara. Gabungan yang nampak kuat di luar sebenarnya sedang retak dari dalam. Kesimpulannya mudah. Hari ini PAS tidak lagi bercakap sebagai rakan biasa kepada Bersatu. PAS sedang menghantar mesej keras. Mesej bahwa dalam Perikatan Nasional yang menentukan masa depan mungkin bukan lagi Bersatu tetapi PAS.
Dan kalau keadaan ini terus membara, mungkin inilah detik paling hampir kepada runtuhnya harapan Perikatan Nasional menjelang Piala 16. Dulu bersatu pikir PAS akan terus jadi pelindung. Tetapi sekarang, ular yang dipelihara mula menunjukkan taring sebenar. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazaling Unity Channel. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, izinkan saya dulu untuk perkenalkan kepada Anda. Ini ialah terapi imun Transfecta for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita tidak sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang lemah. Imun badan yang lemah, imun badan yang bodoh, imun badan yang tidak seimbang, menyebabkan penyakit tidak sembuh daripada tubuh badan kita. Tetapi peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan juga imun badan yang bijaksana menyebabkan kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Jawapan kepada segala masalah kesihatan yang ada dalam kehidupan kita ialah meningkatkan daya imun badan, menyeimbangkan daya imun badan, dan juga menjadikan imun badan kita yang bijaksana. Tuan-tuan dan puan-puan, terapi imun ini adalah produk yang lulus Kementerian Kesihatan Malaysia, halal, dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Bagi Anda yang selama ini mencari jalan penyelesaian untuk masalah kesehatan, bagi Anda yang mencari jalan untuk mahu mendapatkan kesihatan yang optimum, cepat dapatkan terapi imun Transfecta for Life ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin ini adalah jawapan yang Tuhan hantar untuk Anda semua bagi menyelesaikan masalah kesihatan Anda, bagi menyelesaikan masalah peribadi Anda berkait dengan kesihatan. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera. Hubungi nombor telefon saya yang tertera. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih kerana menonton channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera. Bersatu kini giliran. Dapat giliran kena patuk PAS. Perikatan Nasional sudah tiada harapan lagi. PAS kini secara terbuka menilai semula hubungan dengan Bersatu. Menjelang Piala 16, termasuk kemungkinan bergerak tanpa Bersatu jika gagal mencapai kata sepakat. Itu kata Hadi yang juga menyebut sabar ada batasnya. Dan semua sudut kerjasama akan dinilai termasuk kesan baik dan buruk kepada PAS. Sudah ramai yang sudah menjangkakan perkara ini akan berlaku. PAS akan makan madu, tapi sepa dibuang. Kacang lupakan kulit, kata netizen. Dulu orang kata PAS dan Bersatu ini gabungan paling kuat dalam Perikatan Nasional. Dulu mereka nampak macam satu pasukan. Tapi hari ini satu demi satu retakan mula kelihatan. Dan kali ini bukan Pakatan Harapan yang serang Bersatu. Bukan UMNO yang tekan Bersatu. Tetapi rakan sendiri yaitu PAS mula patuk bersatu. Inilah politik. Bila kuat sama-sama senyum depan kamera. Bila kuasa mula goyang, masing-masing mula kira untung rugi. PAS sekarang bukan lagi bercakap secara berlapik. PAS sudah beri isyarat jelas bahwa hubungan dengan Bersatu sedang dikaji semula. Maksudnya apa? Maksudnya PAS sedang tanya diri sendiri, masih berbaloikah kami pikul Bersatu? Masih berbaloikah kami menanggung beban Bersatu? Dan disinilah masalah besar Bersatu bermula. Bersatu hari ini berada dalam perangkap politik. Kalau Bersatu lawan PAS, Bersatu akan hilang tapak Melayu Islam yang selama ini banyak dibantu oleh jentera PAS. Tapi kalau Bersatu ikut sahaja kehendak PAS, Bersatu akan nampak seperti parti penumpang dalam Perikatan Nasional. Inilah perangkapnya. Mahu lawan, takut hilang sokongan. Mahu ikut, hilang maruah politik.
Lebih parah, PAS bukan parti kecil dalam Perikatan Nasional. PAS ada jentera akar umbi, kawasan tradisi, kekuatan ceramah, dan penyokong tegar. Bersatu pula masih bergantung kepada image tokoh dan gelombang anti kerajaan. Tetapi gelombang saja tidak cukup kalau rakan sendiri sudah mulai hilang sabar. Sebelum ini, Muhyiddin pernah menegaskan hubungan PAS bersatu penting dan memberi kejayaan kepada Perikatan Nasional PN, khususnya dalam sokongan Melayu Islam. Tapi kenyataan terbaru PAS menunjukkan cerita sudah berubah. Dulu kata kukuh, sekarang kata kaji semula. Dulu kata bersama, sekarang mula buka jalan bergerak tanpa bersatu. Ini bukan retak kecil, ini tanda Perikatan Nasional sedang masuk fase paling bahaya. Perikatan Nasional tiada harapan besar jika dua parti utamanya sendiri tidak saling percaya. Bagaimana mahu yakinkan rakyat untuk memerintah negara kalau dalam satu rumah sendiri pun sudah hilang percaya dan saling curiga? Bagaimana mahu bercakap soal kestabilan kalau PAS dan bersatu sendiri sudah berbalah arah? Bagi saya, bersatu kini sudah masuk jerat. PAS sedang menguji kekuatan bersatu. PAS sedang melihat sama ada bersatu masih berguna atau hanya menjadi beban politik. Dan kalau PAS akhirnya pilih jalan sendiri, bersatu akan berdepan mimpi ngeri. Kerana tanpa PAS bersatu mungkin hilang mesin politik terbesar yang selama ini menggerakkan Perikatan Nasional di akar umbi. Kesimpulannya mudah. Hari ini bukan Pakatan Harapan yang menghancurkan Perikatan Nasional. Hari ini Perikatan Nasional sedang hancur dari dalam. Dan yang paling pedih untuk bersatu, mereka bukan dipatuk musuh, mereka dipatuk oleh rakan sendiri. Perikatan Nasional dulu nampak garang di luar, tapi sekarang dari dalam sudah mulai reput. Dan kalau PAS benar-benar tinggalkan bersatu, maka bersatu bukan sahaja terperangkap, bersatu mungkin tinggal nama dalam Perikatan Nasional. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Tinggalkan komen Anda. Bye-bye.